wabarakatuh dan salam hormat, salam Malaysia Madani, salam matrikulasi di hatiku. Ditujukan kepada semua sidang pendengar dan sidang penonton yang sedang menyaksikan program Bicara Matrik bertemakan pembelajaran dan laluan kerjaya jurusan Sains Komputer. Bersama saya, moderator pada hari ini, Khairus binti Ahmad Wazir, Kaunselor Pendidikan Kolej Matrikulasi Perak. Ini merupakan program Bual Bicara anjuran program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang pasti dalam masa 1 jam berikut ini kita akan membincangkan dan memperkenalkan satu jurusan baru yang bakal ditawarkan dalam program matrikulasi iaitu jurusan Sains Komputer. Sebelum itu, masih belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah kepada semua calon SPM 2024 yang mencatatkan keputusan SPM terbaik sejak tahun 2013 dengan catatan 14,179 orang mendapat semua A dalam semua mata pelajaran. Pastinya anak-anak kita sudah merancang, mengatur, memikirkan laluan kerjaya mereka selepas ini dan kini sedang menerima tawaran untuk melanjutkan pengajian dalam program PRA universiti seperti program matrikulasi tingkatan 6, ITG, Asasi, Diploma, TVET dan seangkatan dengannya. Untuk pengetahuan hadirin semua, program matrikulasi telah bermula pada tahun 1998 hasil cetusan idea Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak yang pada ketika itu Menteri Pendidikan. Sebelum ini, program matrikulasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah sediaan universiti dengan pelbagai kurikulum tersendiri. Kini program matrikulasi telah berusia 25 tahun dan pada tahun ini program matrikulasi bakal menyambut usia Jubli Perak. Seiring dengan itu, satu jurusan baru telah diperkenalkan dalam program matrikulasi. Jika sebelum ini program matrikulasi menawarkan jurusan sains, perakaunan dan kejuruteraan, namun pada tahun ini program matrikulasi melangkah setapak lagi menawarkan satu jurusan baru iaitu jurusan Sains Komputer. Kalau nak tahu luasnya langit, tanyalah hedang. Kalau nak tahu luasnya hutan, tanyalah kijang. Kalau nak tahu banyaknya teluk, tanyalah siput. Kalau nak tahu kerasnya paku, tanyalah tukul. Dan jika kita nak tahu tentang jurusan Sains Komputer, boleh elok kita mendengar dari Ketua Unit dan Pensyarah Sains Komputer yang menjadi nadi pengajar jurusan ini di Kolej Matrikulasi Perak. Saya perkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Puan Hazra binti Abdul Malik, Ketua Unit Sains Komputer, dan juga Dr. Azia binti Sulong, Pensyarah Unit Sains Komputer Kolej Matrikulasi Perak. Apa khabar Puan berdua? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Okey, boleh tak dalam seminit dua perkenalkan diri dan contohnya bertugas di mana atau pengalaman kerjaya sebagai pendidik? Boleh? Boleh? Silakan. Saya dululah. Okey. Saya bermula dalam perkhidmatan awam pada tahun 1995 lagi, dan sebagai kerjaya pendidik bermula daripada tahun 2007 sehingga sekarang. Dan sepanjang tahun tu 18 tahun saya telah berkhidmat di 2 buah sekolah dan last kali sekarang berada di Kolej Matrikulasi Perak lah. Okey. Dan sepanjang tu juga saya mengajar daripada first posting saya mengajar sains komputer sehingga sekarang. Lama jugalah. Ada jawatan di peringkat daerah, negeri? Okey. Jawatan saya mula sebagai guru biasa, guru akademik biasa, and then bila dah lama kita dapatlah jadi ketua panitia. Dan sekarang di Kolej Matrikulasi sebagai ketua unit sains komputer. Baik. Okey. Dr. Azia? Dari segi pengalaman saya dalam bidang pendidikan, saya mula berkhidmat dalam bidang pendidikan ni pada tahun 2005 sehinggalah sekarang. Dalam tempoh perkhidmatan saya itu, saya dah berada di sekolah selama 1.5 tahun dan yang selebihnya itu saya berada di Kolej Matrikulasi Perak lah. Okey, sepanjang saya berada di Kolej Matrikulasi Perak ni, saya dah berlaku 3 kali pertukaran subjek, iaitu bermula daripada sains informatik, kemudian teknologi maklumat dan seterusnya sains komputer lah. Kemudian dalam sains komputer ni sendiri pun sebenarnya dah berlaku juga perubahan dari segi kandungannya. Dan yang terkini sekali adalah kita ada jurusan yang baru iaitu jurusan sains komputer. Okay, itu sajalah dari segi pengalaman saya sepanjang saya berkhidmat dalam bidang pendidikan. Jadi soalan pertama saya dan tentunya menjadi persoalan kepada sidang penonton juga, program matrikulasi ini dah 25 tahun. Bagaimana tercetusnya idea untuk menubuhkan atau menawarkan jurusan sains komputer itu?
setelah 25 tahun ni usia dia. Okey, 25 tahun. Baik, macam ni lah dia senang cakap gini. Matrikulasi adalah satu jabatan daripada sekolah nak pergi ke universiti. Okey, dekat sekolah jurusan sains komputer ni, bukan kita tak panggil jurusan lah, dekat sekolah kita panggil subjek sains komputer, telah ditawarkan daripada form 1 ke form 3 kita panggil asas sains komputer. Kemudian daripada form 4 ke form 5 kita panggil sains komputer. Okay. Masalahnya bukanlah dia nak kata masalah yang besar tu, tidak lah kan. Tapi pelajar-pelajar ini selepas dia dah ambil dah sains komputer dekat sekolah, laluan dia nak pergi ke degree itu, yang itu jadi dia jadi macam sukar sedikit, tak ada laluan tu. Jadi itulah sebab sekarang tak ada kesinambungan daripada sekolah nak pergi ke ni lah, walaupun dekat Perayu tu ada tapi tak banyak kan, tak banyak. Jadi dengan tu kita adalah matrikulasi mengambil inisiatif untuk menawarkan jurusan sains komputer ni kepada pelajar-pelajar sains komputer tingkatan 4 tingkatan 5 untuk pergi ke laluan pergi ke ijazah nanti. Jadi maksudnya program matrikulasi ni memang menyediakan satu inisiatif lah untuk sebagai laluan pendidikan di pra-universiti sebelum mereka mengambil ijazah pertama. Betul? Sebab dia ada laluan di sekolah dah dan ditentukan. Jadi laluan pra-universiti tu nampak ada tapi mungkin tak banyak. Jadi program matrikulasi mengambil inisiatif itu menawarkan program ini. Tambah pula subjek sains komputer ni sedang berkembang dengan AI-nya dan sebagainya. Jadi untuk soalan Dr. Azia pula, apakah kelayakan untuk mendapat jurusan sains komputer di program matrikulasi? Okey, terima kasih moderator. Okey, yang pertama sekali, pelajar ni dia wajib ada dua pelajaran utama lah, iaitu matematik tambahan dan juga subjek sains komputer itu sendiri. Maksudnya nak tak nak dia mesti ada dua subjek ni, dan untuk SPM dia mesti dapat sekurang-kurangnya grade C. Kemudian kita ada beberapa lagi subjek yang lain perlu dapat grade C, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik lah. Kemudian pelajar ni perlu lulus subjek sejarah. Untuk subjek elektif pula, pelajar perlu ada sekurang-kurangnya satu subjek yang dia dapat C lah untuk mata pelajar elektif. Kalau tak ada elektif, ada tak subjek teras lain yang boleh digantikan sebagai salah satu C tu? Okey, boleh. Kalau pelajar yang tak ambil macam contoh dia ambil dua elektif kan, maksudnya 8 mata pelajaran saja di sekolah. Boleh, dia boleh ambil subjek sains lah. Subjek sains juga termasuk dalam yang kita perlu ada grade C. Jadi maksudnya jurusan sains komputer ini ditawarkan kepada pelajar yang bukan saja mengambil subjek sains komputer di sekolah, tapi perlu ada matematik tambahan. Betul? Ya, betul. Jadi maksudnya kalau package di sekolah tidak menawarkan subjek matematik tambahan, mereka tidak layak untuk meneruskan jurusan ini di program matrikulasi. Mungkin di tempat lain diploma mungkin boleh, tapi di matrikulasi mewajibkan syarat matematik tambahan dia. Tambahan dan juga sains komputer lah. Memang diwajibkan. Jadi soalan selanjutnya, kenapa matematik tambahan itu sangat penting? Adakah tawaran di universiti juga mempunyai syarat khusus? Maksud saya tawaran di universiti program-program sains komputer ini memerlukan syarat khas matematik tambahan di peringkat SPM. Okay, kalau kita tengok dari segi kelayakan, kalau yang berkaitan dengan sains komputer, memang kita mewajibkan pelajar ni untuk ada subjek matematik tambahan, sebab kaitan antara matematik dengan sains komputer ni dia sangat kita kata sangat tinggi. So kalau pelajar ni dia tak dapat buat matematik tambahan, macam mana dia nak belajar mengatur caraan di dalam sains komputer ni? Kalau kita nak katakan syarat universiti itu dia memang wajib ada matematik tambahan, itu kita kena refer baliklah kepada syarat khas universiti tersebut. Mungkin ada universiti yang tidak mewajibkan matematik tambahan, tetapi untuk di matrikulasi ni memang kita kena ada matematik tambahan. Itu saja. Jadi itulah saya tambah sikit lah. Jadi kita pun menyarankan lah supaya sekolah dia menyediakan package tu untuk sementara sekarang, sebab dah dia punya syarat wajib tu begitu. Jadi menyediakan package supaya sains komputer dan matematik tambahan tu berada dalam package yang sama. Supaya senang nanti pelajar-pelajar ni bolehlah minta di sini. Jadi maksudnya bila ada subjek matematik tambahan
dan sains komputer, kebolehpasaran pelajar ini dalam peringkat SPM boleh sampai ke peringkat ijazah pertama. Sebab kalau ikutkan memang ada setengah universiti yang menetapkan syarat khas universiti wajib ada matematik tambahan untuk kursus-kursus saya panggil yang kompetitif lah, seperti contohnya cyber security, contohnya AI, network yang memerlukan matematik tambahan. Software engineering tentunya mewajibkan subjek matematik tambahan. Jadi rugilah kalau subjek ini ditawarkan di sekolah tanpa subjek matematik tambahan. Betul. Okey. Saya tambah apa moderator? Boleh. Sebenarnya kalau kita nampak keadaan sekarang lah, situasi kita di sekarang ni, kebanyakan sekolah dia tidak menawarkan pakej yang ada sains komputer dan juga matematik tambahan. So saya rasa salah satu inisiatif sekolah yang boleh membantu pelajar adalah mewujudkan pakej yang ada dua subjek utama ni lah, supaya pelajar-pelajar kita ni dia ada ruang, ada peluang untuk disambung ke peringkat matrikulasi. Okey, soalan seterusnya, kita nak menjurus ke dalam lagi Boleh. Jurusan sains komputer. Apa mata pelajaran yang mereka perlu belajar di peringkat matrikulasi dalam jurusan ini? Okey, kita ada dua subjek. Pertama kita ada subjek teras, kita ada subjek wajib. Okey. Subjek kita pergi kepada subjek wajib. Okey. Subjek wajib kita ada co-curriculum, pengajian am, pendidikan Islam dan bahasa Inggeris. Ya betul, bahasa Inggeris. Iaitu yang memang semualah kena ambil. Sekarang kita pergi kepada subjek teras. Empat subjek teras dalam jurusan Sainskom adalah computer programming, database, digital teknologi dan matematik. Okey, ada empat ni ya. Empat subjek keras tadi lah. Matematik itu diperlukan sebab itu matematik tambahan itu diwajibkan. Ada tak apakah persamaan subjek sains komputer di sekolah tingkatan 4 dan 5 dengan kesinambungannya di program matrikulasi? Okey, saya dah Apa je? Okey. Kejap lagi nanti kita buka. Okey. Bagi 3 subjek, kita ambil 3 subjek lah sebab matematik ni kita tahu dia yang biasa, matematik yang kita belajar semua kita belajar. Okey, bagi 3 subjek ni kita ada computer programming, yang database dengan DT lah. Kita panggil digital teknologi. Okey. Untuk programming dengan database, kedua-duanya persamaannya adalah kedua-dua subjek ini apa yang mereka belajar dekat sekolah hampir sama dengan apa yang akan ditawarkan nanti. Adalah sembilan tu ada persamaan tu. Okey. Cuma yang bezanya sekarang adalah subjek digital teknologi tu. Okey. Yang itu memang pelajar-pelajar subjek sains komputer tingkatan 4 tingkatan 5 tak ada dekat sekolah. Tapi kalau bagi database dengan programming ada. Okey. Jadi diorang boleh dapat gambaran. Cuma bila masuk dekat sini nanti jurusan sains komputer tu dia tak ada subjek DT dekat sekolah. Maka itu yang menjadi perbezaan. Persamaan yang dua tadi. Sukar tak bila tak ada basic DT tu di sekolah untuk dapatkan program belajar subjek itu di program matrikulasi? Sukar tak? Pelajar-pelajar sekarang dia suka meneroka. Okey. Dia tak ada masalah. Dia kalau dia seorang yang suka meneroka ni, saya rasa dia okey. Tapi nanti kita boleh tanya. Boleh respon kot. Subjek digital teknologi nampak menarik tu. Okey, sebenarnya saya dah pun belajar lah, saya pernah mengajar subjek digital teknologi ni untuk program rintis kita selama setahun lah, pada tahun 2024 sehingga tahun 2025. Okey, untuk subjek DT ni kita ada 3 mod pembelajaran. Yang pertama kita belajar dengan secara kuliah, kemudian kita belajar secara tutorial, dan yang ketiga kita belajar secara amali. Tapi persentage pembelajaran kita lebih berfokuskan kepada amali ataupun hands on. Sebenarnya sebelum kita buat rintis hari tu, kita ada buat satu ujian kecenderungan lah untuk melihat kita punya pelajar kita ni cenderung ke arah cara belajar macam mana, cara belajar visual ke, kinestetik ataupun auditory. Dan daripada kita punya ujian tu, kita dapati pelajar kita ni majoriti mereka adalah dari segi golongan kinestetik yang sukakan pergerakan. So sebenarnya subjek digital teknologi ni adalah satu subjek yang sesuai lah untuk diorang, sebab kita lebih kepada aktiviti hands on, practical. Seperti contoh pelajar ni dia akan melakukan aktiviti soldering, melakukan aktiviti menyambung wayar dan sebagainya lah. So sangat sesuai dengan pelajar-pelajar kita yang sukakan kinestetik. Untuk topik yang ada dalam subjek digital teknologi ni, pelajar ni akan belajar asas kepada electronic component, di
di mana mereka akan belajar mengenal pasti apa komponen-komponen elektronik dan bagaimana komponen-komponen ini berfungsi. Kemudian mereka akan belajar juga tentang robotik, di mana mereka akan mengenal pasti penderi ataupun kita panggil sebagai sensor lah. Contoh kita belajar sensor untuk hujan, sensor untuk mengenal pasti pergerakan, motion sensor dan sebagainya lah. Okey, kemudian selepas tu mereka akan belajar pula tajuk Internet of Things. Maksudnya daripada yang diorang buat aktiviti menggunakan sensor tu, kemudian bagaimana mereka nak mengawal alat mereka melalui internet. Ataupun mereka mendapat, seperti contoh mereka mendapat notification kepada Telegram, melalui Telegram, ataupun mereka mengawal alat mereka tu menggunakan menggunakan internet teknologi. Ada tambah sikit untuk makluman penonton semua. Okey, daripada segi pentaksiran saya nak cakap dua subjek yang tadi, komputer programming dengan database tu, yang itu ada ujian, kita ada ujian test kedua ni. Cuma untuk subjek digital teknologi ni, kita panggil dia, ujian dia adalah berdasarkan kepada project based learning, PBL. Jadi dia kena siapkan projek daripada awal SEM 1 sampai SEM 2 gitu. Jadi maksudnya digital teknologi ni mungkin antara satu benda yang boleh menarik pelajar untuk jurusan ini lah, sebab dia hands on atau kita sebutnya practical. Tak banyak teori, tak ada exam akhir, ada projek akhir saja. Betul. Okey. Masih dah semakin teruja dah subjek sebenarnya kita nak tengok kan. Saya tambah sikit berkenaan dengan pengalaman setahun saya jalankan uji rintis ni. Saya nampak pelajar-pelajar ni sangat teruja, sangat seronok dengan subjek PT ni lah, digital teknologi ni. Kalau kita katakan kelas kita tu 2 jam, 2 jam contohnya lah 2 jam, mereka ni sebenarnya sampaikan 3 jam pun mereka boleh lagi stay dalam kelas, tak nak keluar. Ada stamina lagi untuk belajar. Menunjukkan berapa mereka seronok dengan subjek ni. Sebab bagusnya tadi ada kajian awal kinestetik kan, dia tak boleh duduk diam saja. Jadi memang subjek ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang macam tu. Betul kan? Okey, saya cakap tadi satu pemuja ni sebenarnya ramai yang nak mohon jurusan ini dan bertanya berapa untuk permulaan pada tahun ini, berapa sebenarnya bilangan pelajar yang dipilih untuk mendapat jurusan ini. Kalau tidak secara keseluruhan di bahagian matrikulasi pun, di Kolej Matrikulasi Perak berapa? Okey, saya jawab lah. Okey, pada mulanya rancangan bahagian matrikulasi kita akan menawarkan kepada 4 kolej, iaitu Kolej Matrikulasi Perak sendiri, kemudian Labuan, Kolej Matrikulasi Perak Labuan, Johor, dan Negeri Sembilan. Okey. Negeri Sembilan. Kelantan. Kelantan. Tempat yang pertama. Okey. Tapi permintaan terlalu tinggi. Itulah saya cakap tadi. Banyak orang, ramai pelajar minta. Bila pelajar banyak minta, mohon, jadi kita tambah lagi 2 kolej. Iaitu tadi Negeri Sembilan dengan Kedah. Jadi maksudnya semua sekarang 6 kolej. Satu kolej. So satu kolej dia punya purata dia akan ada 3 kelas. Satu kelas 25 orang, maknanya 75 orang. Jadi kalau keseluruhan 6 kolej 400 setengah. Lebih kurang lah kan. Permintaan ni berapa kalau boleh? Hampir 2,000 lebih kot. 4,000 yang memohon, tapi tempat yang ada 400 setengah untuk permulaan. Mungkin selepas ini boleh diluaskan kepada semua kolej matrikulasi lah. Betul kan? Okey. Kecewa tu sebenarnya. Sebab daripada 4,000 mohon 400 je dapat. Jadi macam mana? Okey, pelajar yang kecewa contohnya lah, yang tak dapat tu satu hal. Yang memang ambil sains komputer saja, tidak bersama matematik tambahan, ataupun tak mengambil subjek sains komputer di sekolah, tapi teringin nak belajar komputer juga di peringkat matrikulasi. Ada tak laluan lain ataupun ada tawaran lain? Dia boleh je disambung. Kalau dia tak datang dekat matrikulasi, dia akan pergi dekat yang lain lah. Kita ada juga macam UiTM apa semua, kita ada tawarkan politik semuanya. Cuma dia punya dalam modul sains juga ada. Ya betul. Modul sains tu sendiri pun ada. Maksudnya dia akan boleh ambil sains rakyat, sains fizikal,
dengan sains teknologi. Okey, sains fizikal, di mana sains fizikal dia akan ambil subjek sains komputer tu bersama dengan fizik, dan sains teknologi tu bersama dengan bio lah. Biologi. Jadi maksudnya adalah ruang lagi. Ada walaupun tak ambil tak sepenuhnya. Tapi yang itu 2 tahun dia lagi ikut. Kan? Selepas tu kita akan pergi kepada subjek JSK itu sendiri, tapi tetap akan ditawarkan juga kepada modul 3. Modul 3 tetap akan ditawarkan, cuma sains teknologi cuma dia punya cara cara mengambil subjek tu dia lain. Sebab dia akan ambil programming SEM 1 dan database SEM 1. Jadi maksudnya jurusan ini akan berkembang, terus permulaannya begini, tapi kemudian nanti akan ditambah baik dan dinilai balik, dan mungkin akan ditawarkan lagi di modul-modul yang lain, terutamanya modul sains. Ya, modul sains. Betul. Okey, apa ya kalau soalan famous lah, nak kerja apa kalau ambil sains komputer ni? Soalan famous lah, soalan famous pada kaunselor juga sebenarnya. Jadi biarlah yang Arifnya menjawab. Okay, kalau kita tengok perkembangan pada hari ini, dia memang lebih kepada teknologi. Dekat mana-mana tempat, dekat shopping complex, dekat pendek kata dalam kita punya kehidupan harian kita ni, memang kita berpandukan teknologi. Okay. Dan kita tengok beberapa teknologi yang semakin berkembang sekarang ni adalah teknologi robotik, teknologi internet benda ataupun IoT, dan juga AI lah. So sebenarnya bila kita mengambil jurusan sains komputer ni, dia sebenarnya menuju ke arah itulah. So kalau pelajar ni dia mengambil kita punya jurusan sains komputer ni, kemudian dia sambung pula ke jurusan yang lebih tinggi, ke universiti contohnya, mereka mungkin akan dapat kerjaya dalam bidang seperti kita katakan sebagai cyber security, dalam bidang software engineering kalau di universiti lah. Mungkin juga dia orang boleh buat data science, system analyst dan sebagainya. Sebenarnya terlalu banyak program yang ada kaitan dengan kita punya jurusan ni lah. Di mana pekerjaan yang dia menggunakan komputer, betul kan? Pekerjaan biasa juga memerlukan kemahiran komputer yang asas. Jadi ruang dan peluangnya memang sangat besar lah dalam bidang kerjaya. Okey, itu bidang kerjaya. Okey, macam saya kaunselor menguruskan pelajar ataupun membantu pelajar atau membimbing pelajar untuk menyusun kursus ini di universiti. Dan kalau kita lihat untuk tempoh yang pengambilan UPU pada kali ini yang terbaru ni, yang saya tak bercakap pada tahun lepas dan tahun sebelum, yang pada tahun ini merit untuk kursus terutamanya cyber security dan AI itu sangatlah tinggi, boleh mencapai 99 ke 100%. Kalau kita nak maklumlah 99% merit atau 100% ni, PNGK dia mesti 4 rata atau 4 flat, dan mungkin 9 atau 9.8 markah curriculum, tapi akademiknya mesti semua A lah. Jadi soalan saya okey, bagaimana boleh tak pelajar ini potensinya untuk kebolehpasaran mendapat kursus itu di universiti pula dengan merit yang tinggi yang ditawarkan? Nampak tak? Merit yang tinggi ditawarkan, boleh tak pelajar ini bersaing? Ada je jurusan modul sains, modul 2 fizikal juga yang lebih kurang, boleh mengambil jurusan sains komputer yang boleh kita dah nampak lah trademark dia sebelum ini ramai yang dapat 4 rata, tapi jurusan komputer ni baru dengan ada pembelajaran teorinya dan ada pembelajaran praktikalnya, potensinya untuk mendapat 4 rata dan mencapai kebolehpasaran di universiti itu. Okey, silakan. Kesusahan belajar sebelum kita nak pergi, saya nak cerita dulu lah. Ada anak kawan saya. Anak kawan saya ni, dia masa dia masuk dekat matrikulasi ni, dia bagi tahu dia dekat saya, anak saya ni dia nak ambil engineering. Dia kata dia nak ambil engineering, dia nak buat. Tapi dia ambil sains fizik, fizik fizikal. Okey, dia setahun dia yang SEM 2 punya 2 tahun dia. Jadi bila dia dah buat, dia kata seronok pula sains komputer. Minat tu dia akan datang. Bila minat tu datang, dan saya bukanlah saya nak cakap sepanjang duduk dekat matrikulasi ni,
kebanyakan pelajar memang dia akan pilih sains komputer tu sendiri untuk jadikan dia punya laluan laluan kejayaan dia. Memang dia last dia akan pilih macam anak kawan saya ni lah. Dia memang pilih sains komputer. Tapi bila saya tanya dengan dia kenapa, dan dia ambil pula dia suka AI. Dia kata sebab dia kata dia tengok Kejaya tu, dia kata macam minat. Saya tanya dia, so macam mana you belajar? So macam tadi lah, kalau kata puan tanya tadi tentang pembelajaran dia tu, dia kata dia memang akan bila dah dia minat dan memang dia akan belajar bersungguh-sungguh dan belajar subjek itu dan ditambahlah dengan kami sendiri yang memang kita akan guide pensyarah kita akan guide mereka pun dan memang mereka boleh dapat cemerlang insyaAllah. Dan sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Dan sebenarnya termasuklah semua pun siapa-siapa yang ambil jurusan Sainskom dan kalau kata meritnya tinggi pun sekalipun 99, bergantung pada diri sendiri. Dan kita dekat sini kita akan beri panduan dan kita akan membantu. Dan insyaAllah tambahan pula tadi yang macam tadi kita sebut, you all memang dah belajar daripada kalau yang pelajar-pelajar yang jurusan Sainskom ni memang diorang dah belajar daripada sekolah. Dan ditambah dengan yang ni lah tadi insyaAllah bolehlah kot dapat merit yang tinggi tu. Okey, sebenarnya belajar di mana pun sama. Disiplin kena tinggi, minat pun kena ada dan effort sendirilah untuk mendapat keputusan yang terbaik. Dan boleh nilai lah kalau masuk ke program matrikulasi, dah rajin-rajinlah buka UPU pocket dan sebagainya untuk tengok merit khusus yang kita nak di universiti. Dan kita tahu boleh pasaran diri kita di universiti itu nanti tanpa perlu pun kita nak orang memberi motivasi dan sebagainya. Kita dah tahu dah sebab pelajar-pelajar ini dah memang dah tahu dah laluan Kejaya sebenarnya memang dah nampak minatnya macam tadi bila masuk baru tercetus minat dengan sains komputer dan sebagainya, dah mencari dah laluan Kejayanya. Okey, rasanya dah banyak dah kita bercakap tentang jurusan ini dan rasanya kefahaman kita pun dah lebih jelas. Jadi kita pun sedikit lagi akan berakhir. Saya bagi 3 minit, seorang 3 minit untuk menutup untuk minit terakhir, ayat terakhir sebelum kita tutup bicara matrik kita ini. Okey, memandangkan jurusan sains komputer ini adalah yang baru kita tawarkan kepada pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Jadi saya mengalu-alukan semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek sains komputer dan yang ada admits dekat sekolah, beramai-ramailah anda masuk ke matrikulasi dan mohonlah matrikulasi. Dan insya-Allah laluan kejayaan anda untuk kebolehpasaran tadi itu adalah tinggi. Insya-Allah boleh dapat punya. Dan datanglah ke matrikulasi, datang ke KAPK. Okey. Dr. Azia, silakan. Saya ucapkan tahniah kepada pelajar yang telah mendapat tawaran jurusan sains komputer, terutama juga kepada yang telah mendapat tempat di Kolej Sembilan Susun Perak lah, dan kita akan jumpa di sini. Okey, kemudian bagi pelajar yang telah mendapat peluang ini, gunakanlah peluang ini sebaik yang mungkin. Kerana kita perlu ingat sebenarnya ramai lagi kawan-kawan kita yang lain yang tak dapat peluang yang ini. Okey, so saya ucapkan selamat datang dan juga selamat maju jaya kepada sekolah lah. Kemudian kepada sekolah, wujudkanlah pakej mata pelajaran matematik tambahan dan juga sains komputer lah, supaya pelajar kita ni diberi peluang untuk menyambung jurusan inilah, terutama di Kolej Sembilan Perak. Okey, sekian, terima kasih. Baiklah, demikian tadi bicara matrik mengenai sains komputer. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan kepahaman yang lebih jelas kepada sidang penonton, terutamanya ibu bapa, anak-anak pelajar yang sangat berminat untuk menyambung pengajian dalam jurusan sains komputer di program matrikulasi. Di sini saya ingin selitkan sedikitlah program seperti yang saya katakan pada awal tadi. Program matrikulasi sudah mencapai usia 25 tahun dan pada tahun ini kita bakal menyambut sambutan Jubli Perak program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin mengajak sidang penonton untuk menjayakan dan meraihkan sambutan Jubli Perak program matrikulasi ini dengan tema matrikulasi mewarnai generasi madani masa hadapan. Saya tutup dengan serangkap pantun, duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung terkukur, tak mengapa kita belajar keras, mana tahu esok bersyukur. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.